Hari ni Pasu nak kongsi sikit macam mana kita nak menyampuk menyampuk dengan cara sopan sama ada dalam majlis formal ataupun majlis yang tidak formal Yang pertama kita boleh tunjukkan bahasa isyarat, misalnya kita angkat tangan sikit. Kita angkat tangan sikit. Jadi orang fahamlah kita nak mencela atau nak menyampuk Mana kita macam nak minta izin kan jadi dia mungkin kata, Cik Iman, ada apa-apa nak cakap? Kan? Yang kedua, kita gunakan ayat permulaan yang lembut lah. Misalnya kita kata, maaf Cik, maaf Tuan, saya nak mencelah sikit ayat permulaan yang lembut. Yang ketiga, kita iktiraf dulu. Puji dulu. Misalnya kita kata, saya boleh setuju dengan apa yang Tuan cakap tadi. Misalnya, saya sependapat dengan Tuan tadi. Cumanya saya nak tambah sikit. Jadi kita iktiraf dulu lah. Dan yang keempat, tunggu orang tu habis cakap ayat. Biar dia habiskan ayat dia dulu. Habiskan ayat dulu. Jangan di tengah-tengah ayat kita mencela atau menyampuk. Tak sopan lah kan. Bagi dia habiskan ayat dulu. Barulah kita dia ada pause tu, kat situ kita masuk Okey. Kemudian yang kelima, gunakan intonasi suara yang rendah dan juga tenang Janganlah kita gunakan intonasi tinggi Tuan saya tak setuju dengan Tuan. Janganlah cakap macam tu Kalau kita tak setuju pun kita guna intonasi yang rendah misalnya Tuan saya faham apa yang Tuan luahkan tadi, apa yang Tuan maksudkan tadi tetapi bla 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 lah Okey. Kemudian yang ke-6, sebutkan nama kalau kita nak menyampuk atau mencela dalam kumpulan sebutkan nama orang yang tengah bercakap tu. Misalnya kata Tuan Haji Fauzi maaf, saya nak tambah sikit ada fakta yang tak berapa tepat tadi menurut statistik bla 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 Jadi itu lihat antara cara-cara kita menyampuk atau mencelah percakapan atau perbualan seseorang, sama ada dalam majlis rasmi atau rasmi secara sopan Baiklah, jumpa lagi. Terima kasih.